Walaupun dengan bantuan kita kena buat. Walaupun dengan sewa kren bawa masuklah masjid tu. Tak adalah sampai tahap tu Ni benda wajib, ni benda sunat. Kalau kita buat benda wajib ni, kita tak dapat buat benda sunat. Okey, slow-slow Kalau kita buat benda sunat ni, kita tak dapat buat benda wajib ni. Mana yang kita kena buat? Boleh Step by step ni, step by step Okey, sekarang ini sujud dan duduk. Ini saf rapat-rapat. Apply Ini sujud dan duduk. Ini saf rapat tadi. Kita masuk dalam saf tadi. Kalau kita sujud dan duduk, kita tak dapat berada dalam saf. Kalau kita berada dalam saf, kita tak dapat sujud dan duduk. Yang mana kita kena buat? Okey, itu jawapan dia. So you jangan duduk dalam saf. You pergi tepi belakang. Pergi mana Sri Putra punya geng, Masjid Sri Putra. Sri Putra dah praktis alhamdulillah Ada 3 orang dia solat di belakang. Tak ada dalam saf ni, bukan tepi, belakang je. Dengan kerusi kat tepi dia, kat tepi sini. Dia letak sini kerusi, sini kerusi. Ni dia solat sini. Dia pergi tapi waktu dia solat sunat tu saya nampak lah dia turun sujud tu macam ni. Lepas tu dia duduk macam ni je antara sujud tu. Waktu dia nak bangun tu saya nampak lah dia letak sini, dia pun bangun. Hukum berbuat ini wajib. Buka buku tebal tu, muka 31. Cuba baca. Rukun solat ketiga, berdiri ketika solat fardu bagi yang mampu. Sambung lagi. Walaupun dengan bantuan orang lain. Okey, sampai situ je lah. Pergi 35. Baca atas sekali. Mampu berdiri dengan bertekan atas sesuatu. Sama ada dia sedang berdiri tu, maknanya kalau dia berdiri independen macam tu, dia boleh jatuh. Tapi kalau ada benda dia pegang, bertekan, dia tak kan. Bertekan ni sama ada bertekan tangan, bertekan belakang, bertekan tepi, depan tak boleh lah sebab kita solat ni itu masuk bertekan lah. Jadi kawan ni tadi duduk belakang, dia nak pergi tu, dia bertekan kat sini. Dia bukan cerita berdiri je, semua rukun tu selagi mampu buat. Walaupun dengan bantuan kita kena buat. Walaupun dengan sewa kren bawa masuklah masjid tu. Tak adalah sampai tahap tu ni kena buat. Dan jangan masuk dalam saf tu tadi. Sebab dia nak buat yang wajib dia. Pahala-pahala jemaah. Belikan robot yang tolong angkut atas pun boleh. Ni tengok ni. Kalau independen macam ni dia tak mampu, tapi kalau dengan macam ni